Biarpun armadillo bergerak seperti kereta kebal yang melanggar dan menyodok apa sahaja di hadapannya, itu tidak menghalang Rasan Alwi menjadikannya haiwan kesayangan. Manja dengan panggilan si Senah. Karakternya yang antisosial dan lucu menghiburkan pemiliknya setiap hari. Kisah si Senah mengisi segmen Potret Inspirasi. Menjengah ke kediaman Rasan 29 tahun di Shah Alam, Selangor, terlihat si Senah sedang nyenyak di buai mimpi dalam sangkarnya. Haiwan eksotik ini persis hedgehog kerana lebih aktif di waktu malam dan gemar tidur di waktu siang. Daripada karakter dia tak suka diganggu sangat. Dia suka bersendirian. Dia suka tempat yang gelap. Macam hedgehog pun kita jaga dia tak boleh campur banyak-banyak dalam satu tempat. Dia satu hedgehog ni satu enclosure sama macam armadillo. Tergolong dalam spesies nine-banded armadillo, ia dikenali dengan 9 jalur di badannya. Tidak seperti tenggiling, subspesies ini tidak memerlukan sebarang lesen untuk dipelihara. Berasal dari Amerika Syarikat dan Amerika Latin, si Senah juga gemar berenang dan bermain air. Dia jenis haiwan yang dia suka melompat. Kuku dia tajam, kita kena betul mengendalikan armadillo ni baru dia akan selesa dengan kita. Antara tabiatnya yang menarik, pergerakannya persis kereta kebal, melanggar dan menyodok apa sahaja di hadapannya. Namun, apabila berasa terancam, ia mampu melompat sambil menghalakan perisainya ke arah musuh. Dia jenis boleh berkawan dengan haiwan lain. Sebab dia boleh protect diri dia daripada ancaman musuh lain dengan cengkerang dia. Dari segi penjagaan, armadillo memerlukan ruang khas berpenutup yang luas serta berisi pasir atau tanah. Kebersihan juga perlu dijaga dengan membersihkannya setiap hari. Selain si Senah, Rasan turut memelihara beberapa haiwan eksotik lain, antaranya musang pandan dan burung kakak tua mata biru.